Hai semua, dalam video kali ini saya nak cakap tentang telco Yes ya, di mana Yes telah melancarkan perkhidmatan 5G Advance ataupun 5G SA lah, 5G Standalone untuk pelanggan prabaya ya, mulai 15 Disember 2025. Sebelum saya bermula, jika anda belum subscribe, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tahu. Ini dia tawaran pack permulaan 5G Advance dari Yes ya. Harga dia hanya RM10 dengan 20GB kuota berkelajuan tinggi high speed data ya. Dengan rangkaian yang paling advance lah kan. Bolehlah enjoy music paling HD, gaming paling smooth, sebab 5G SA tu boleh mengurangkan latency dan juga kualiti streaming yang lebih tinggi dekat sini ya. Yes merupakan peneraju liputan 5G Advance meluas di Malaysia sebab mereka gunakan spektrum 700MHz dan 3.5GHz lah. Dan prestasi 5G mereka kata adalah terbaik. Dan rangkaian tersebut adalah rangkaian sedia AI lah, 5G Advance tu. 5G Advance tu lebih canggih sebab 5G NSA yang ada sekarang kan, dia guna rangkaian 4G. Tapi rangkaian 5G SA tu dia guna 5G sahaja ya. Dia tak ada guna rangkaian 4G. Sekarang punya 5G ini adalah rangkaian 5G NSA non-standalone. Ia tersedia secara meluas hari ini. Ia lebih pandai dari 4G lah. Tapi dia tak boleh memberikan pengalaman 5G sepenuhnya. Kelajuan tu lebih cepat lah dari 4G. Untuk 5G standalone tu sangat penting untuk sebelum nak membekalkan 5G Advance lah, kena ada 5G SA. Ia buka peluang kepada penggunaan 5G sebenar dengan kepandaman ultra rendah ataupun low latency lah dan kestabilan hebat. Boleh memuat turun filem, main game, buat telefon bimbit buat panggilan telefon secara serentas ya. Jika anda ada telefon bimbit yang memang sokong 5G SA, memang boleh buat panggilan telefon menggunakan rangkaian 5G. Untuk 5G Advance, ini yang apa dikatakanlah oleh Yes, dia adalah evolusi terunggul 5G ya. Dia boleh buat apa yang boleh dilakukan 5G SA, tapi lebih cepat, lebih pantas, lebih pintar, lebih cekap. Dia membebaskan dunia baru seperti robotik dekat kilang lah, kereta autonomi dekat jalan raya lah kan, cermin mata AR ataupun VR, smart city, bandar pintar, dan juga AI dalam semua aspek masyarakat kita lah. Ini dia pelan prabaya dari Yes ya. Mereka ada sediakan 2 pelan utama dan juga starter pack mereka lah. Starter pack mereka seperti yang saya cakap tadi, RM10 sahaja ya. Di mana ia menawarkan fungsi 5G Advance, data 20GB dengan data berkelajuan tinggi ya, uncapped speed. Hotspot tu guna 20GB tu, panggilan telefon bimbit tanpa hub, unlimited SMS on net, dan ia adalah sah selama 30 hari ya. 5G Advance Starter Pack ni merupakan cara yang paling murah lah. Mereka dia kata jika anda ada telefon bimbit yang sokong 5G Advance ya, anda boleh guna untuk buat panggilan, untuk cuba rangkaian dengan 20GB yang ada tu ya. Tetapi bagi saya lah kan, jika anda ada duit sikit, bolehlah beli 5G Advance Prepaid 20 dengan harga RM15 saja. Ini adalah harga promosi, harga asal RM20 disertakan dengan data raw jika anda beli pas yang sama sebelum pas tu tamat lah. Sama juga seperti 5G Advance Starter Pack, dia tersedia dengan 5G Advance dan 4G. Data 50GB berkelajuan tinggi 4G dan 5G ya. Hotspot tu guna 50GB. Panggilan tanpa had kepada nombor standard rangkaian tempatan dan tempoh 30 hari.
jika anda betul-betul nak cuba rangkaian 5G Advance lah kan, bolehlah guna 5G Advance Prepaid 30. Harga dia adalah RM30 setiap bulan ya. Jika anda pakai credit card lah kan, ada guna autopay lah kan, biarkan dia auto renew lah kan. Harga dia adalah RM25. Jika anda selesa letak credit card, bolehlah dapat RM5 setiap bulan. Jadi harganya RM25. Untuk 5G Advance Prepaid 30 ni, dia menawarkan unlimited data untuk rangkaian 5G lah. Mereka kata 5G Advance ya. Unlimited data berkelajuan tinggi ya. Untuk 4G tu, dia tu masih unlimited. Tetapi data tu, kelajuan tu adalah sehingga 7 Mbps. Hotspot yang disediakan 12 GB. Tak ada kongsi-kongsi dengan unlimited data tu. Panggilan tanpa had kepada nombor standard rangkaian tempatan dan dia adalah sah selama 30 hari. Sekarang, Yes Prepaid merupakan prepaid the only prepaid with 5G Advance lah. Pelan prabayar yang inisial yang ada 5G Advance ya. Akses uncapped speed 24 jam 7 hari setiap hari. Dan juga jika anda top up dengan Yes lah kan, anda akan dapat 2 kali ganda lebih banyak tempoh sah ya. Tempoh aktif dekat situ. Seperti yang anda sudah tahu lah kan, Yes telah melancarkan perkhidmatan 5G SA, 5G standalone. Mereka dinamakan sebagai 5G Advance. 5G Advance tu teknologi dia ya. Sebab tu mereka guna nama 5G Advance ya. Untuk pelanggan prabayar ataupun prepaid mulai 15 Disember 2025 ya. Sekarang ni pelanggan Yes merupakan pelanggan prabayar yang boleh guna 5G SA lah. Mulai 15 Disember 2025 dengan gunakan rangkaian 5G dari DNB, Digital Nasional Berhad. Untuk 5G Advance tu mereka guna band 28 dan juga band 78. Mereka combinekan dan jadi satu band untuk 5G Advance lah. Dia guna 700 MHz dan 3.5 GHz ya. Sama sekali ya untuk 5G Advance ni. Dan untuk pengetahuan, semua pelanggan prepaid sedia ada telah dinaik taraf ke 5G Advance ya. Kad SIM Yes sedia ada. Sedia ada anda memang sudah sokong 5G dan juga 5G Advance. So, jika anda memang merupakan pelanggan prabayar Yes, tak payah beli SIM card untuk nak test-test tu. Untuk menikmati akses rangkaian 5G Advance dan juga 5G SA, standalone lah. Perlu menggunakan peranti Android yang menyokong rangkaian 5G standalone ataupun 5G SA. Jika untuk sesetengah penarti, kemasa ini tu diperlukanlah TalkBack update. Dan juga kad SIM yang sokong 5G. eSIM boleh. Ataupun kad SIM yang dari Yes tu pun boleh. Kad SIM yang dibekalkan dari Yes tu memang sokong 5G ya. Kalau peranti anda tidak menyokong 5G SA, tak dapatlah nak menikmati kebaikan rangkaian 5G SA ya. Termasuk panggilan kekal di rangkaian 5G, network slicing dan lain-lain lah. Liputan 5G juga akan ditambah baik dengan penggunaan 700 MHz ya. 700 MHz tu sekarang ni digunakan untuk 4G anchor band. Dan juga jika anda mempunyai peranti yang sokong 5G SA dan guna Yes, untuk 5G lah bersama rangkaian 3.5 GHz sedia ada bagi 5G SA ya. Untuk pengetahuan, DNB baru-baru ini dapat lebih banyak spektrum untuk 3.5 GHz lah. So, anda boleh expect dia punya performance tu jadi lebih baik ya. Buat masa sekarang, peranti Apple tak sokong rangkaian 5G SA dan juga 5G Advance ya. Untuk memang sokong peranti, bolehlah layari laman sesabang Yes untuk maklumat lebih lanjut ya. Jika saya tak silap lah kan, jika anda merupakan pengguna Samsung, jika handphone anda dapat software, dapat upgradekan software ke Android 16 kan, rasanya dapat sokong 5G SA daripada
DMB dan juga Yes tu. Untuk peranti lain saya tak tahu. Untuk peranti Samsung, jika ada Android 16 memang boleh guna 5G SA lah daripada Yes. Walaupun chipset bagi kebanyakan peranti memang sudah sokong mod 5G SA, tetapi masih perlukan tetapan ataupun setting yang betul untuk akses rangkaian 5G SA ya. Tanpa tetapan yang betul, tak dapatlah guna 5G SA. Walaupun begitulah, 5G NSA tu masih ada bagi peranti yang memang tak sokong 5G SA ya. 5G NSA masih kekal lagi buat masa sekini lah. Tetapi liputan tu berkata taklah baik sangat jika nak bandingkan dengan 5G SA ya. Sempena pelancaran perkhidmatan 5G Advanced bagi pelanggan peraya, Yes telah memperbaharui tawaran perabaian mereka ya. Pek permulaan kini ditawarkan dengan RM10 seperti yang saya cakap tadi, disertakan dengan 20GB data berkelajuan tinggi 4G dan 5G, penggunaan hotspot ia kongsilah bersama data berkelajuan tinggi dan panggilan tambahan kepada nombor standard rangkaian tempatan. Pek permulaan sah selama 30 hari dari tarikh anda aktifkan kad SIM ya. Manakala adalah beberapa pelan yang disediakan oleh Yes ya. Ada 2 pelan yang mereka katalah dekat laman web Yes yang paling berbaloi ya. 5G Advanced Prepaid 20 menawarkan 50GB data berkelajuan tinggi 4G dan 5G. Penggunaan hotspot dia dikongsi bersama data berkelajuan tinggi lah yang ada. Dia guna data 50GB lah tu. Dan panggilan tambahan kepada nombor standard rangkaian tempatan ya. Pelan ini sah selama 30 hari. Dan sempena pelancaran, anda boleh melanggan dengan harga RM15 sahaja ya. Sah masih selama 30 hari lah. Ini adalah launching promo lah. Promosi tersebut adalah sah sehingga 15 Mac 2026 ya. Ataupun jika mereka extend the promo lah. Harga asal dia RM20. Jika perlukan lebih banyak data dengan 5G Advanced Prepaid, jika anda melanggan 5G Advanced Prepaid 20 lah kan, boleh juga melanggan add-on dengan harga RM15 saja. Harga asal RM20, di mana anda boleh dapatkan 50GB data berkelajuan tinggi 4G dan 5G ya. Hotspot adalah dikongsi bersama data berkelajuan tinggi ya. Sah sehingga tamat tempoh pas utama anda. Itu jika pas anda sah selama sehingga 1 Januari 2026 lah kan. Pas utama iaitu pas 5G Advanced Prepaid 20. Maka add-on tu juga sah selama tarikh yang tersebut lah. Promosi ini juga adalah sah sehingga 15 Mac 2026 ya. Secara alternatif, anda boleh belikan pas yang sama lah, iaitu 5G Advanced Prepaid 20 yang sama, dan data tersebut boleh di carry forward ke bulan hadapan, ke pas yang baru lah. Anda boleh buat demikian ya. Tempoh 1 juga akan extend dari tarikh anda beli pas tersebut ya. Seperti yang saya cakap tadi, data bagi pelan 5G Advanced Prepaid 20 boleh dibawa ke bulan hadapan ataupun data rollover lah. Dengan syarat anda melanggan pas yang sama sebelum tamat tempoh pas ya. Itu yang saya cakap tadi. So, jika anda nak lebih banyak data, anda boleh terus beli je pas yang baru. Dan data tu akan dibawa ke bulan hadapan lah. Tapi lah, dengan syarat anda melanggan pas yang sama sebelum tamat tempoh pas ya. Sekiranya anda tidak membuat demikian sebelum pas tu tamat lah kan. Selepas pas anda dah tamat, anda baru pergi beli, data memang tidak akan dibawa ke bulan hadapan ya. Kena ingat, bagi pakej 5G Advanced Prepaid 30 pula, harga dia RM30 untuk 30 hari. Di mana ia tawarkan dengan data 5G berkelajuan tinggi tanpa had, uncapped speed plus unlimited data. Data 4G dengan kelajuan sehingga 7 Mbps. Hotspot sebanyak 12GB dan panggilan tanpa had ke nombor standard rangkaian tempatan ya. Sama juga dengan 5G Advanced Prepaid 20 dan juga
5G Starter Pack lah. Sekiranya anda aktifkan autopay dengan penggunaan kad kredit ataupun debit, layak dapat diskaun sebanyak RM5. So, harga dia akan jadi RM25 lah dengan autopay. Dan lepas tu akan renew setiap bulan je. Sekiranya kad kredit tu ada balance lah dekat situ. Boleh aktifkan melalui eSIM. Bolehlah pilih pack yang anda nak ya. Jika anda beli pack Advance Prepaid 30 pun boleh. Beli pack Advance 20 pun boleh ya. Itu terpulang kepada anda. Bila dah beli, boleh aktifkan terus dengan telefon bimbit anda lah. Pakai eSIM. Atau anda pun boleh membeli kad SIM card di kedai MyNews, kedai Yes ataupun Yes Online Store dengan harga RM10. Jika anda nak cuba rangkaian 5G SA dan juga 5G Advance, inilah peluang anda untuk nak cuba ya. Harga serendah RM10 saja. Ini sajalah dalam video kali ini. Jika anda suka video ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan membuat naik dari semasa ke semasa ya. Jangan lupa untuk loceng tahu. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!